Terima kasih yang klik video ni, yang tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang pernah tengok video-video sebelum ni. Tak tengok lagi video-video sebelum ni, boleh tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist Narai main koleksi video produk-produk yang saya guna pakai. Bolehlah tengok. Tak tengok lagi tu. Okey, untuk kali ni saya ada bekas air tumbler yang macam ni tau. Bekas air tumbler macam ni, dia macam ni lah dia punya reka bentuk. Reka bentuk dia ada tangkai di bahagian penutup atas ni. Okey, bahagian tangkai ni dia punya reka bentuk pun stainless steel tau. Untuk yang saya ada ni 1000 ml. Jadi kita boleh pilih lah kapasiti air yang kita boleh isi. Untuk yang saya ada ni 1000 ml. Dia ada juga 270 ml dan lain-lain lagi lah. Untuk warna pun boleh pilih. Okey, reka bentuk di bahagian dalam dia stainless steel. Jadi jangan risaulah nak berkarat, dia boleh tahan lama. Sesuai lah untuk kita yang suka bawa bekal air tu. Kita boleh isi air panas, air sejuk ataupun nak letakkan ice cube pun boleh. Sesuai lah untuk kita bawa bekal air yang macam ni. Okay, mudah nak pegang dia pun. Okay, 2 jari pun boleh. Reka bentuk dia pun ringan dan mudah dibawa lah. Dapat sekali dengan span kecil macam ni. Dan juga pemegang span. Jadi kita boleh cuci nak gosok-gosok di bahagian dalam tu boleh lah. Okay, dia bagi free sekali. Saya dapat sekali dengan kantung air yang macam ni. Jadi mudahlah saya nak bawa dia kan. Bolehlah kita gantung. Nak bawa dia mana-mana pun mudah. Okay. Bolehlah pegang. Nak bawa pun mudah. Ada beg yang macam ni. Nak letak kat mana-mana pun mudah. Saya boleh pegang, bawa pun boleh. Ataupun saya tak mau guna beg ni, nak pegang macam ni pun boleh. Jadi mudahlah kita nak gunakan dia. Kita boleh bawa bekal ayak tiap hari. Kita pergi kerja ke, nak pergi jogging ke, nak pergi mana-mana pun. Kita mudah nak pegang dia. Okey, untuk kali ni saya pakai baju kemeja lengan panjang. Okey, warna pun boleh pilih baju kemeja ni. Dia ada butang di bahagian lengan, di bahagian tengah pun dia ada butang. Okey, untuk mikrofon pula saya pakai mikrofon tanpa wayar. Saya boleh cocok dia punya receiver di smartphone kamera saya ni. Okay, kita boleh pilih receiver tu sama ada untuk Android ataupun iOS. Okay, dia main sekali dengan 2 mikrofon dan juga 1 receiver. Jadi mudahlah kita nak gunakan dia. Okey, untuk minyak rambut saya pakai minyak rambut kelapa yang macam ni. Jadi kita boleh tekan-tekan picit, kita boleh pakai dekat kita punya kepala lah. Okay, untuk deodorant pula ataupun ubat ketiak, saya pakai deodorant Dashing Active Spirit macam ni. Jadi mudahlah, dia jenis roll on. Jadi kita boleh pakai dekat kita punya ketiak. Barulah tak berbau sangat kita punya ketiak tu. Okay, nak beli bekas ayak tumbler yang macam ni ataupun nak beli produk-produk yang lain, boleh tekan produk kat bawah ni. Bantu saya dengan menekan butang like ataupun nak bagi komen ataupun nak share video ni ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe. Tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.